Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Okey, saya ingin menunjukkan bagaimana kita boleh melihat satu trend ataupun sambutan orang ramai terhadap apa jua perkara, ataupun dengan lebih baik lagi kita gunakan untuk melihat sambutan warga internet terhadap sesuatu bisnes. Okey. Jadi saya gunakan di sini AdWords Keyword Planner. Okey, sebelum ni nama dia AdWords Keyword Tool. Okey, sekarang Google dah tukar jadi AdWords Keyword Planner. Jadi kalau kita search, okey, ini dia Google AdWords Keyword Planner. Okey, saya datang ke sini. Jadi anda perlu login ke dalam Gmail ataupun dalam akaun Google sebelum kita masuk. Sebab apa, saya dah login, jadi dia terus keluar macam ni. Jadi search for new keyword and add group ideas. Okey, klik di sini. Okey, apa yang saya nak search? Okey, saya nak tengok sambutan orang terhadap perniagaan Tune.Excel. Jadi kalau Tune.Talk tu mungkin terlampau general, jadi saya gunakan Tune.Excel. Sebab apa? Tune.Excel adalah syarikat yang bersama-sama dengan Tune.Talk memasarkan Tune.Talk dan membuat satu sistem ataupun satu program member get member. Daripada situ kita akan dapat commission lah. Okey, commission dalam bentuk duit. Jadi di sini saya akan cari Tune.Excel, ataupun mungkin ada orang type Tune.Excel macam ni, ataupun ada orang type Tune.Talk Tune.Excel, ataupun ada orang type Tune.Talk Tune.Excel, ataupun begini. Jadi saya nak tengok sama apakah trend pencarian orang ramai terhadap keyword-keyword ini. Jadi kita datang ke bawah, dan kita get idea. Lepas kita get idea, kita boleh tengok bahagian keyword idea. Keyword idea. Terlampau kecil, saya besarkan sikit skrin ni. Saya besarkan sikit. Di sini kita nampak untuk Tune.Excel. Saya drop ke tepi. Jadi saya terpaksa adjust sikit skrin ni. Untuk Tune.Excel kita boleh nampak average monthly search 1300, dan kita boleh lihat graf dia. Graf dia makin lama makin naik. Dia start pada bulan lebih kurang bulan April. Start April memang naik mendadak. Maknanya dia boom pada bulan April 2013. Jadi memang kalau ikut kira lah pengguna internet, pengguna handphone di Malaysia, kalau prepaid saja dekat 24 juta 24 juta, dan kalau dicampur dengan postpaid about 36 juta. Memang melebihi jumlah penduduk. Sebab apa? Setiap orang ada lebih daripada satu handphone. Jadi kita nampak dia memang meningkat naik. Boom. Kalau orang cari yang Tune.Excel, dia jarakkan Tune.Excel. Nampak menaik juga. Kalau orang cari Tune.Talk Tune.Excel, nampak semua trend meningkat naik. Lepas tu kalau orang cari Tune.Talk, dia dekatkan, Tune.Excel dia jarakkan. Nampak? Memang menadak. Tapi mungkin tak ramai yang menggunakan keyword macam tu kan. Jadi itu yang kurang sikit lah, average monthly search. Di sini pun kalau Tune.Talk Tune.Excel, dua-dua jarak. Tune dengan Talk dia jarak, Tune dengan Excel pun dia jarak. Jadi nampak. Jadi saya syorkan jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama, dan jangan berlengah-lengah. Kalau ada yang dah join, jangan berlengah lagi untuk promosi. Gunakan saat ini, gunakan masa ini untuk meningkatkan lagi pengguna Tune.Talk Tune.Excel di Malaysia, dan kita membantu orang, dan dengan secara tak langsung kita membantu diri kita sendiri. Itu saja. Assalamualaikum. Salam sejahtera.